Letakkan target untuk ada simpanan sekurang-kurangnya 200 gram emas untuk setiap individu dan juga target satu keluarga ada sekurang-kurangnya simpanan 1 kilogram emas. Kenapa? Kalau nak tahu, tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan. Jika anda sudah menyimpan 200 gram emas selama 10 tahun, sejak tahun 2015 yang dibeli hanya sekitar RM28,000, hari ini dengan harga emas pada harga RM560 per gram, nilai simpanan anda sekarang adalah sekitar RM100,000 ke atas. Nilainya naik lebih 3 kali ganda dari simpanan asal anda. Dan lihat balik, adakah simpanan 200 gram itu bocor? Tidak kan? Sebab tu lebih ramai yang berjaya dalam simpanan emas sebab simpanan mereka tidak lagi bocor. Dan keuntungan yang anda dapat adalah dari kenaikan harga emas yang naik secara purata sekitar 10% setahun. Jika anda dah cuba simpan duit tapi masih gagal dalam simpanan, anda boleh cuba simpan dalam bentuk emas. Di Public Gold, anda boleh simpan dalam akaun GAP anda yang mana boleh menabung gram emas mengikut bajet masing-masing dan boleh dikeluarkan secara fizikal bila dah cukup target gram emas yang kita nak. Pada bila-bila masa saja dan tanpa charge. Untuk mula, anda boleh rujuk pin video Diana atau klik link di bio untuk Diana bantu sebaiknya. Untuk lebih banyak lagi info mengenai simpanan emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.